Hi everyone, welcome to my YouTube Cik Kasar Girl. Okay, sekarang ni kita nak pergi bazar. Limit kita RM20 untuk pergi bazar. Apakah yang saya akan beli ke bazar? Jom nantikan video kali ni. Okay, jom. Saya dalam perjalanan nak ke menuju apa? Hari ni hari Ahad, memang ramai gila kawan. Mungkin this is weekend. Nampak ni apa? Nak makin masuk dalam macam-macam. Malas. Okay, dengan RM20 ni kita akan beli apa? Okay, kita jangan beli yang banyak. Limit kita RM20 saja. Okay, RM20 untuk kita beli barang. Ni yang sosis ke? Nabi dua? RM1 kan? Nak yang RM1 je? Pedas. Lebih sikit RM20 saya belanja. Ni sahaja. Air terbikai, popiah dengan ayam sosis. Itu sahaja saya beli. 3 benda. 3 barang ni untuk kita berjimat. RM20 harga macam ni. Hai, kita dah sampai dalam kereta. Okey, sekarang ni sambil nak tunggu waktu berbuka, kita cerita sikit lah. Limit kita RM20 tau. Okey, yang saya beli sekarang ni adalah popiah sayur 10 pieces RM12. Okey, ayam sosis berharga, kalau saya beli dua, satu sosis harga RM5. So beli dua RM10 lah. Oh, macam lebihnya ni kan? Macam RM20 lebih je. Okay, yang ni air terbikai RM5. Okay, rasa macam lebih So ini saja konten saya untuk bulan puasa. Okay, mungkin agak boring, mungkin agak singkat padat. Okay, sorry saya the newbie YouTube. And then saya ucapkan selamat berbuka and selamat merambut bulan Ramadan 2025. Okay, bye semua. Assalamualaikum. Cik Kasar Girl. You're right, okay.